Assalamualaikum hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zara nak share resepi lepat pisang inti kelapa. Sedap ya ni sebab pisangnya masam-masam manis. Kemudian ada bau gula merah dalam inti kelapa je ni. So combination dia tu sangat sedap. Mula-mula sekali kita perlu masak intinya. Masukkan sedikit air. Masak bersama dengan gula pasir, gula merah dan daun pandan. Masukkan sedikit garam. Kita perlu masak hingga gula ni larut bersama dengan dia mendidih. Bila dia dah mula berbuih macam ni, kita masukkan kelapa. Masukkan sedikit tepung gandum. Kena kita kacau hingga inti dia pekat. Kita dah pekat macam ni, so kita bolehlah matikan apinya. Sekarang ni kita nak bancuh tepung pulut, sedikit garam bersama dengan sedikit air. Kita gaul dia hingga menjadi dough yang lembut. Okey. Dough dia akan jadi seperti inilah, tak berapa lembut dan tak berapa keras. Alright. Kita bulatkan adunan tepung pulut ni. Masukkan inti yang telah kita bulatkan dan kita tutup macam ni. Jadikan dia macam bola. Kita bulat-bulatkan dia macam ni. Okey, letakkan di atas loyang yang kita dah letakkan sedikit tepung di bahagian bawah. Kita nak buat lepatnya. So ni pisang. Kita perlu lecek-lecek pisang ni hingga halus. Masukkan gula, garam, masukkan pula tepung gandum, tepung beras. Okey, kita ratakan dan kita masukkan santan pekat. Kita gabung semua sekali hingga rata. Kita dah boleh bungkus lepat kita. Letakkan 2 biji daripada yang bola-bola yang kita dah buat ni dekat tengah dia. Kemudian kita boleh gulung dia. Kemudian bolehlah kita kukus lepat kita ni selama lebih kurang 30 minit. Alhamdulillah, dah pun selepas setengah jam lepat kita dah pun boleh diangkat. Kita perlu sejukkan dulu sebelum boleh dihidang. Kita nak buka lepat ni setelah sejuk ya. Kita buka dan kita boleh tengok isinya, intinya kat dalam. Alhamdulillah. Inilah kejadian lepat pisang inti kelapa. So kita nak tengok inti kelapanya. Okey. Inilah dia inti kelapa yang ada dalam lepat pisang kita. Sedap ya ni sebab pisangnya masam-masam manis. Kemudian ada bau gula merah dalam inti kelapa je ni. So combination dia tu sangat sedap. Alhamdulillah dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu lepat pisang inti kelapa. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.